Okey, ini khas untuk orang Sabah, khususnya penyimpan emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan. Okey, ini adalah cawangan pertama yang Public Gold wujudkan, iaitu PG Jewel. PG Jewel ni kita akan fokus kepada barang kemas. Kita ada emas, barang kemas 916 dan barang kemas 999. Jadi hari ini hari perasmian, jadi kepada semua penyimpan emas Cikgu Ridwan yang dah ada PG Code, boleh datang sini untuk beli barang kemas. Jom kita masuk dalam, kita tengok macam mana setup dekat dalam. Okay, kalau tuan-puan tengok, kita ada juga gold bar dekat sini. Ni gold bar yang Public Gold yang biasa tuan-puan tengok lah. Tapi yang jarang tuan-puan tengok adalah dari sudut barang kemas. Barang kemas dia ada dekat bahagian sini. Okay, barang kemas dia akan ada dekat bahagian sini. Okay, so ada macam-macam. Kita ada ni, ini rantai, ada loket. So dekat belah sana lagi, dekat bahagian sana lagi kita ada cincin. Ni tuan-puan tengok, ini opening hari ni Opening hari ni kita tengok dah penuh crowd dekat sini. Jadi kepada tuan-puan yang menyimpan di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, kalau dah ada PG Code datang je. Kalau yang belum, yang nak menyimpan, nak daftar, boleh kontak saya. Dan tuan-puan boleh tengok sendirilah. Barang kemas ni sebenarnya tuan-puan kena datang tengok supaya tuan-puan dapat feel. Dan lepas tu tuan-puan boleh grab lah item tu. Jadi itu sahaja untuk video kali ni. Ingat, untuk Public Gold sekarang bukan lagi ada gold bar Dina. Kita fokus juga kepada barang kemas. Jadi itu sahaja tuan-puan. Kalau nak saya bantu simpan emas, boleh hubungi saya.